Kebangkitan motosikal daripada China ni adalah benda yang kita tak boleh nak elak lagi dah. Diorang ni boleh produce motosikal 250cc pada harga motosikal 150cc. Diorang ni juga boleh bagi features-features yang menarik, jajan-jajan yang memang Jepun tak boleh nak beat. Value dia tu yang membuatkan pembeli-pembeli ni tertarik untuk beli motosikal daripada diorang ni lah. Tapi kami yakin ada sesetengah baka Jepun ni yang memang China susah nak beat. Dan contoh yang paling obvious dia sekali adalah Kawasaki Z900. Tapi persoalan dia, kenapa? Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tachihau kepada semua sekutu Gear 6. Kat depan saya ni kita ada model Kawasaki Z900 tahun 2025 punya model. Dia bukan semata-mata update pada bahagian facelift je, bukan juga kejuruteraan cover set, tapi banyak Kawasaki dah update pada motosikal ni. Dan antaranya adalah first sekali pada bahagian elektronik. Sekarang ni quick shifter dia dah didatangkan secara standard. Quick shifter dia jenis bi-directional. Nak upshift boleh, nak downshift pun boleh. Yang paling best sekali, Z900 sekarang dah dilengkapi dengan unit pengukuran inertia IMU 6 axis. Kita guna bahasa mudah je. Kita tahu Z9 ni memang ada traction control dengan ABS. Dengan adanya IMU ni, kedua-dua sistem ni akan lebih sensitif pada situasi selekor. Dan model Z9 terbaru ni juga telah dilengkapi dengan electronic cruise control. Pada bahagian mechanical serta chassis Kawasaki Z9 ni, enjin model terbaru ni dah ditala semula untuk comply dengan regulasi Euro 5+. Dan Kawasaki claim Z900 2025 ni fuel efficiency dia dah improve dan power low to mid RPM dia lebih linear. Pada bahagian chassis dia, Kawasaki dah rework rangka motor ni bagi dia lebih lincah dan sharp daripada model sebelum. Elektronik baru, talaan enjin baru, brake baru, chassis dan riding ergonomik dia semua dia dah buat balik. Dan hasilnya tulisan spesifikasi kat brosur dia akan lebih panjang. Dan benda-benda macam ni mestilah kena test dulu. Tapi sebelum kita test ride, kami nak bagi satu persoalan lagi. Dah subscribe channel kami ni ke belum? Okey, sekarang ni jom kita cakap pasal handling, braking dan dia punya suspension feels dia. Saya kalau motosikal yang naked bike yang jenis berat-berat macam ni, yang sisi besar-besar macam ni, satu benda saya tak suka adalah dia punya berat. Biasanya naked bike yang sisi besar-besar macam ni, berat dia memang akan lebih daripada 200 lah, 200 kilo lebih. Tapi Kawasaki berjaya eliminate feeling tu. Walaupun ini pun kalau kita tengok atas kertas dia punya figur tu memang 200 lebih lah. Tapi kita tak rasa pun macam motor ni berat macam yang digambarkan atas kertas tu. Perasaan handlebar dia ni macam mana nak cakap, bila kita tengah corner ni, kita nak counter steer kita punya handle ni, dia terasa lebih keras. Ini membuatkan kita rasa lebih stabil masa ambil cornering ni. Rasa lebih stabil, rasa lebih confident. Tengok. Show off. Bila kita nak masuk corner je, dia rasa happy je masuk corner bahagian front end dia ni. Memang betul-betul stabil. Kita nak flick kiri ke kanan pun rasa senang. Dalam situasi trafik jam ke apa, dia tak adalah senimbel motor kapcai. Tapi untuk naked bike 950cc ini sangat okey kot. Mungkin perkataan ni dah overuse, tapi nimble. Nimble sangat tepat untuk kita describe behavior motosikal ni. Pada bahagian suspensi dia pula, dia lebih cenderung ke arah keselesaan menunggang daripada sport riding punya experience. Jalan-jalan yang tak rata macam ni rasa memang selesa lah. Cuma kalau kita push motor ni atau gunakan untuk tujuan kompetitif, kita akan mula nampak kelemahan dia kat situ lah. Biasanya kalau jenis-jenis comfort ni memang macam tu lah. Ada benda kita kena sacrificekan dia. Tapi that's why dia ada satu lagi variant yang SE tu. Tapi yang itu kejap lagi kita cerita. Dan pada bahagian braking pula, macam mana nak cakap lagi lah, memang mantap sangat lah ni. Memang tak payah dirisaukan. Memang dia buat kerja dia dengan cemerlang. Tambah lagi pula dia ada IMU tu, memang kita akan rasa confident lagi lah bawa motosikal ni.
Feeling dia pun kita dah tahu dah. Motor ni dilengkapkan dengan 6 axis IMU tu. Dia membantukan kita lebih confident lah bila masuk corner macam ni. Sebab dia cornering sensitif kan. Dari segi riding ergonomik dia, kita boleh rasakan memang banyak dah improve kat model ni lah. Kita rasa lebih selesa. Dari segi performance dia, kita boleh rasa pada RPM bawah ni dia lebih smooth. Kalau kita nak compare dengan Yamaha MT-09 tu, Yamaha MT-09 tu memang tak relax. Pada RPM bawah ni dia rasa menggila. Yang ni dia terasa lebih linear dan predictable. Kalau kita nak gambarkan motor ni dia macam binatang, dia adalah obviously binatang pemangsa. Sama konsep dengan design Sukomi dia ni, naluri pemangsa. Tapi dia binatang pemangsa yang behave lah. Dia dengar cakap tuan dia. Bila kita bawa perlahan, dia akan ikut je cakap kita. Dia akan bawa relax, dia behave je. Tapi bila kita perah proses dia macam ni, dia ikut juga. Dan satu benda lagi saya suka pasal ZX900 ni adalah dia punya shifting filter. Saya banyak gunakan dia punya quick shifter ni lah untuk upshift dan downshift. Memang terasa smooth, tapi tak se-smooth MT-09 tu. MT-09 tu buttery smooth punya feeling, memang hampir tak terasa. Tapi ZX900 ni kita masih rasa sensasi kita tengah menukar gear. Tapi ini ikut personal preference masing-masing jugalah. Ada orang suka yang kasar-kasar sikit, ada orang yang ke jenis yang buttery smooth punya experience. Ikut preference masing-masing. Secara jujur, pada kami ZX900 model terbaru ni lebih matang. Ergonomik dia lebih natural, seat selesa, handlebar sedikit ke depan dan hasilnya rasa macam kita betul-betul connected dengan motor. Kombinasi kejutaraan mechanical berfalsafah halus dan kemajuan teknologi electronical sophisticated bukan sahaja memberikan kita pengalaman menunggang yang gurih, malah membekalkan kita dengan perasaan yang tenang. Lebih berteknologi, kurang benda nak dirisaukan, lebih fokus pada tunggangan. Sengaja kami pilih variant standard ni untuk ditunggang uji. Kami nak rasa sendiri macam mana base model ni perform. Untuk ZX900 SE, ya sudah tentu monoshock Ohlin dan brake Brembo tu memang naikkan tahap rasa dia. Terutamanya kalau jenis rider yang push motor ni pada limitnya. Contohnya track day atau apa-apa jenis tunggangan kompetitif. Tapi untuk average rider, real talk di sini, standard variant ni sebenarnya sudah mencukupi. Selagi kita tak bawa motor ni sampai had dia, kebanyakan orang takkan perasan perbezaan yang ketara pun. Dari segi pengalaman menunggang harian, keyakinan dan keseronokan, versi standard dah deliver apa yang ZX900 sepatutnya rasa. Tetapi kalau tuan-tuan rider yang lebih berpengalaman, tuan-tuan bebas untuk tambah lagi RM12,300 daripada model standard yang berharga RM47,800 Malaysia. Manakala RM60,100 Malaysia untuk model SE. Mahal sikit je dari MT-09. Kalau kita comparekan model standard dengan SE ni, suka saya samakan dia macam kita beli sebuah iPhone. Kalau kita pengguna biasa-biasa je, tak payahlah kita nak invest duit lebih sikit untuk model Pro ataupun SE tu. Tapi kalau kita guna dia secara profesional, kita nak guna apa yang SE tu dapat, kita kena invest sikit duit yang lebih untuk dapatkan advance features tu lah. Tapi kena keluar duit lebih sikit. Dalam segmen Super Naked atau Street Fighter, kita semua tahu satu perkara. Pesaing kepada ZX900 bukan nama biasa-biasa. Yamaha MT Series, Honda CB Series, ini semua bukan sekadar model, tapi nama yang dibina atas legasi berpuluh tahun dan terutamanya arch enemy dia sejak dulu lagi, Honda CB Series. Satu nama yang bila disebut sahaja peminat tegar dua roda akan nangguk faham. Nama kepada superbike proper pertama di dunia. Lahir pada tahun 1969, Honda CB750. Inilah mesin yang menetapkan formula sebenar apa itu sebuah superbike. 4 silinder, prestasi, pengendalian, semua standard bermula di sini. Namun tak lama selepas kelahiran legenda itu, dunia dikejutkan sekali lagi. Muncul superbike kedua dunia, Kawasaki ZX-1 dengan kapasiti yang lebih besar 900cc. Kenapa 900cc? Sebab Kawasaki tak datang untuk berkawan, dia datang untuk berbalah dengan CB750. Inilah titik permulaan perang sebenar superbike moden. Dua jenama, dua falsafah, satu matlamat.
jadi yang terbaik. Kita kembali kepada ZX900 yang kita bincangkan dalam episod kali ini. Membina sebuah model berlabel Z Series bukan tugas yang ringan. Ini satu tanggungjawab yang berat. Pemegang nama Z mesti ada roh. Setiap sudut kejutaraan perlu direka dengan teliti. Bukan sekadar cantik atau laju, tetapi cukup layak untuk membawa legacy. Nama Z Series sendiri sudah mencipta sejarah dari generasi ke generasi melalui evolusi panjang mengikut perubahan zaman tanpa pernah kehilangan identitinya. Mereka bukan ikut trend, mereka yang tetapkan trend. Dan itulah sebabnya sekeras mana pun cubaan, semahal mana pun teknologi, motor-motor China atau mana-mana pengeluar baharu di dunia sangat suka untuk menewaskan darah pelopor superbike ini. Resepi? Ya, mungkin boleh ditiru. Spesifikasi? Boleh dikejar. Tapi legacy itu bukan sesuatu yang boleh dibina dalam satu malam. Ianya perlu masa. Mungkin puluhan tahun ataupun mungkin ya, mungkin. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel G6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.